Hai semua, pernah tak anda fikirkan sekejap? Kemana sebenarnya perginya sekeping ayam goreng yang sedap tu lepas kita makan? Hari ini kita akan sama-sama merungkai sebuah kembara makanan yang sangat epik yang berlaku dalam badan kita sendiri. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, saya nak tanya sikit. Apa makanan favorit anda? Nasi lemak? Pizza? Burger? Cuba kongsikan sikit. Tapi kan, tak kiralah apa pun makanan kegemaran kita, pernah tak terfikir apa jadi pada makanan tu lepas kita suap je masa mulut? Nah, di situlah pengembaraan kita akan bermula. Betul tu. Tak kisahlah makanan tu nasi ayam ke, roti canai ke, perjalanannya sentiasa bermula di tempat yang sama. Ya, dalam mulut kita. Dengan bantuan adiwira-adiwira hebat yang kita panggil, Gigi. Baiklah, jom kita mulakan kembara kita ni dengan berkenalan dulu dengan barisan pertahanan pertama kita, iaitu gigi. Percayalah, anda mesti akan terkejut bila tahu betapa hebatnya gigi kita ni. Cuba anda pergi depan cermin dan senyum lebar-lebar. Nampak macam semua gigi sama je kan? Tapi sebenarnya, anda tengah tengok satu pasukan adiwira yang mantap tau. Dan setiap satu tu ada kuasa istimewa masing-masing. Mari kita tengok kuasa setiap adiwira ni. Yang kat depan sekali, gigi kacip. Dia macam gunting, kerjanya memotong makanan. Sebelah dia pula, yang tajam sikit tu, gigi taring. Dia ni macam garpu, tugas dia untuk koyakkan makanan liat macam daging. Dan kat belakang sekali, kita ada gergasi kita, gigi geraham. Yang ni pula macam pengisar. Dia akan lumatkan semua makanan sampai hancur. Hebat kan? Okey, kita dah kenal dah adiwira kita dari luar. Tapi, berani tak kalau kita jenguk apa yang ada kat dalam sebatang gigi? Jom kita siasat sama-sama. Inilah dia rahsia di sebalik setiap batang gigi. Ia bukan sekadar seketul tulang biasa tau, tapi ia satu struktur yang sangat kompleks dengan lapisan-lapisan yang bekerjasama untuk melindungi jantung gigi kita. Jom kita tengok satu-satu. Kat luar sekali, kita ada enamel. Inilah perisai paling kuat dalam badan kita. Bawah dia ada dentin yang jadi sokongan. Dan kat bahagian paling tengah, ada saraf yang jadi macam sistem penggera kita dan juga salur darah yang jadi talian hayat untuk hantar nutrien. Semua ni dipegang kuat oleh gusi. Anda mesti ingat lagi kan pengalaman masa gigi pertama kita tercabut? Itu sebenarnya set gigi susu kita yang sedang bagi laluan untuk set gigi kekal yang jauh lebih gagah. Daripada 20 batang masa kita kecil, kita akan ada 32 batang gigi kekal yang akan bersama kita seumur hidup. Jadi macam mana kita nak pastikan 32 batang gigi kekal ni sentiasa sihat dan kuat? Jawapannya mudah je. Kita kena bagi bahan api yang betul. Dan bahan api tu ialah makanan yang kita makan. Sekarang, jom kita beralih pula untuk tengok kenapa bahan api yang kita pilih ni bukan sahaja penting untuk gigi, tapi untuk seluruh jentera badan kita. Cuba bayangkan badan kita ni macam sebuah kereta lumba yang canggih. Karbohidrat tu petrolnya, bagi kita tenaga untuk bergerak laju. Protein pula macam mekanik, dia yang bina dan baiki enjin badan kita. Lemak, vitamin dan mineral pula macam minyak pelincir dan penyejuk, pastikan semua sistem berjalan lancar. Dan jangan lupa pelawas dan air, dorang ni macam kru penyelenggaraan, pastikan trek sentiasa bersih dan tak ada masalah. Okey, makanan dah dikunyah, badan pun dah bersedia. Apa yang berlaku seterusnya? Inilah dia babak terakhir dalam kembara makanan kita. Satu proses ajaib yang kita panggil pencernaan. Jadi, apa sebenarnya pencernaan ni? Senang cerita, ia macam sebuah makmal canggih dalam badan kita. Makmal ni boleh tukarkan sekeping ayam goreng jadi tenaga untuk kita berlari dan sebiji apple jadi vitamin untuk lawan penyakit. Hebat kan? Anda dah saksikan sendiri keseluruhan kembara makanan yang menakjubkan ni. Sekarang, tiba giliran anda pula untuk jadi wira sebab anda sebenarnya ada kuasa untuk pastikan kembara ni sentiasa berjalan dengan lancar. Macam mana caranya nak jadi wira kesihatan? Mudah je. Berus gigi anda macam seorang adiwira membersihkan senjatanya. Guna floss untuk kalahkan sisa makanan yang tersembunyi. Dan yang paling penting, jangan lupa lawati markas doktor gigi untuk pemeriksaan berkala. Ingat tahu, penjagaan gigi dengan pemakanan seimbang ni macam Batman dengan Robin. Satu pasukan yang tak boleh dipisahkan. Gandingan mantap inilah yang akan bina badan yang kuat dan sihat supaya anda boleh capai apa saja yang anda impikan. Okey, sebelum kita berpisah, saya ada satu cabaran kecil untuk anda. Apakah satu benda sihat yang anda akan buat hari ini untuk jadi wira kesihatan anda sendiri? Mungkin tukar minuman manis kepada air kosong,
Ataupun mungkin berus gigi betul-betul cukup 2 minit. Apa pun pilihan anda, saya bangga dengan anda. Terima kasih sebab sudi sertai Kembara kita hari ini. Jumpa lagi.